Alright guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Okay, selamat datang bersama kita lagi di Bawah Haria. Podcast di Bawah Haria bersama-sama dengan antara barisan-barisan Azmi yang berjaya di bawah Azmi lah sekarang ni. Hari ni kita santai di luar. Podcast yang mana hari ni selamanya kita buat dekat office. Hari ni kita buat dekat luar. Open, santai, relax dalam bulan puasa. Okay. Yang mana untuk pengetahuan semua, hari ni kita ada tajuk yang agak relax, iaitu lifestyle dan realiti di bawah industri bidang hartanah. Okey. Bersama kita hari ni lah Cik Muhammad Syukur Rahmat daripada tim MSI Empire dan juga Abang Rizal daripada Neo Rangers. Okey. Soalan pembukaan, fleksibel dan lifestyle reality di bawah bidang hartanah. Flexibility tu dalam hartanah tu memang selalu diceritakan, digembar-gemburkan tu nak. Cuma flexibility tu memang ada, cuma perlu disusun dengan baik. Kadang-kadang flexibility tu yang menyebabkan kita lalai. Kita kena faham flexibility tu memang ada dalam hartanah ni sebab kita tidak dikawal oleh siapa-siapa. Sebab kita bukan makan gaji. Dalam bidang agensi hartanah ni, kita bukan makan gaji. Kita yang menentukan masa kita yang menentukan ke mana kita nak pergi dan sebagainya kan. Cuma, kadang-kadang takut flexibility tu yang menyebabkan kita mengundur ke belakang sikit. Kita terlalu rasa selesa yang menyebabkan kita rasa, nantilah. Bila ada sifat nantilah tu nanti, kita punya planning semua akan lari. So, bila planning dan lari, dia akan menyebabkan kita punya fokus akan lari, motivation kita pun akan lari. Sifat menangguh bang Ya, banyakkan yang kita tengok kan. Kadang-kadang sifat menangguh tu yang menyebabkan dia rasa, masa banyak lagi. Tak apalah. Tak apalah. Esoklah. Nantilah kan. Yang itu yang menyebabkan selalunya tak jadi. Tapi kalau nak cerita flexibility, memang inilah bidangnya. Kan? You boleh tentukan masa you nak pergi hari ni ke mana, nak berapa buat nak income. Berapa nak income, itu memang tak ada limit lah kalau dari segi income. You boleh capai seberapa tinggi yang you boleh. Cuma you kena ada perancangan dan juga you kena ada sistem yang baik. So macam dalam Azmi ni kita memang tekankan kita kena ada sistem, kita perlu ada SOP yang kita buat dan kita perlu ada sistem yang buat. Yang ini akan menentukan kejayaan you dalam bidang tu. Alright. Pada Encik Syukur pula macam mana? Boleh sedikit penambahan? Kalau kita tengok bila mana benda ni dah jadi satu trend. Kalau kita tanya dengan new agent ataupun newcomers yang memang nak terjun dalam industri ni, antara word yang kita dengar kenapa kau nak join dalam industri ni? Word dia adalah dia nak dapatkan freedom time and then freedom money. Yes, that's it. Kalau kita tahu, kalau kita faham, industri ni memang dua-dua kita boleh dapat. Freedom time boleh dapat, freedom money pun boleh dapat. Tapi ramai yang lupa kelalaian atau mendisiplinkan sesuatu perkara tu yang menyebabkan dia tak akan dapat kedua-duanya sekali. Sebab tu, kalau pandangan aku daripada sudut agent aku sendiri yang mana yang tengah eager, tengah semangat nak terjun orang kata full time dalam industri ni, benda yang akan aku tanya adalah kau kena confirmkan betul-betul kau nak full time ke kau akan full time. Full time. Sebab mostly dia bekerja, dia dah tersusun, dia dah tahu dia ada punch card apa semua, dan dia buat secara part time, dia disiplin waktu yang dia ada. Tapi apa kelemahan yang berlaku dekat manusia ataupun dekat ejen-ejen yang baru nak terjun kepada full time ni? Sebab dulu dia dah pernah ikut orang kata punch card, tiba-tiba dia kata tak apa dululah, mungkin sebulan dua ni aku nak rest. So itulah antara jawapan yang akan terus menggagalkan dia. Sebab dia cakap sebulan, dia akan tarik pergi 2 bulan, dia akan tarik pergi 3 bulan, dan betul-betul dia flexibility tapi tak ada kejayaan. So that's why kalau kita sebut pasal flexibility, bagi aku kalau kita sebut nak berjaya, sebenarnya tak ada istilah flexible. Sebab every day once kita bangun, sebab dalam konteks, kalau kita panggil konteks Islam pun, hari ini lebih baik daripada semalam. Dan hari-hari mendatang lebih baik daripada hari ini. Kalau semalam kita rasa selesa, hari ini kita kena buat lebih baik daripada semalam. Jadi sebenarnya, walaupun memang yang kita cari itu adalah flexibility, orang kata freedom time, dan kita untuk dapat freedom money, tapi sebenarnya setiap hari kita kena melakukan, kita kena berusaha. Betul.
tak ada istilah cuti sebenarnya. Betul. Cuti tu bila mana cukup tamat, cukup tempoh yang kita targetkan lah. Dia bukan cuti tu. Bukan. Dia macam ni kita memang semua orang ada satu destinasi yang sama. Betul? Matlamat yang sama. Alright. Dia ibarat macam aku nak pergi KL, di dalam perjalanan aku berhenti sebentar, hentian. So itu rehat sebentar. Boleh. R&R, rest and rehat dan rawat. Betul. Okey, maksudnya kita boleh rehat sebentar. Betul. And then untuk kumpul tenaga, and then kita restart again. Yeah. So yang penting kita kena fokus kepada matlamat apa yang kita nak capai, destinasi apa yang kita nak capai. Sebab benda tu yang boleh menyebabkan. Abang tambah sikit. Kita kena faham flexibility ni dia kena seiring dengan satu lagi disiplin. Disiplin tu. Disiplin tu yang penting. Sebab hasil apa yang kita dapat adalah berpandukan daripada disiplin yang kita buat. Betul. Dia bukannya masa tu sahaja. Dia kena ada disiplin tu yang menentukan hasil nanti. Betul. Okey, maksudnya tak salah je. Syukur dengan Abang Rizal saya nyatakan disiplin kita hari ini adalah mana membentukkan kejayaan kita untuk hari esok. Betul Okey. Untuk tambahkan lagi, boleh tak saya minta Abang Rizal ataupun Encik Syukur untuk kongsikan daripada sudut pengalaman abang dengan Encik Syukur sendiri, iaitu macam mana real work-life balance dalam industri tu sebenarnya, untuk daripada pandangan Encik Syukur sendiri dan juga Abang Rizal. Apa dia work-life balance? Ya, maksud saya dari pengalaman Abang Rizal juga Encik Syukur sendiri, apakah makna work-life balance? Balance di dalam waktu bekerja tu macam mana? Dia kalau dalam bekerja ni, contoh kita makan gaji, kita memang terikat dengan arahan-arahan daripada kita punya pengarah dan bos sebagainya kan. So kadang-kadang arahan tu tidak mengikut apa yang kita punya kesesuaian. So kat situ memang takkan adanya work-life balance lah. Kadang-kadang kita terpaksa kerja lebih masa dan sebagainya. Tapi kalau dalam bidang agensi hartanah ni, so kita boleh mencipta benda tu. Tapi kadang-kadang tindakan kita yang menyebabkan kita tak rasa benda tu ada. Sebab kadang-kadang kita menyusun sesuatu jadual kita tu tak kena dengan kita punya situasi keadaan hidup kita. So contohnya, kita perlu jaga, ada family juga kan. Kita perlu ada masa untuk family. Kita perlu ada masa untuk diri kita. Kadang-kadang kita mengejar sangat sesuatu kejayaan tu sampai kita lupa kita perlu ada tanggungjawab lain. So kita tak susun jadual kita dengan baik yang menyebabkan kita kalang kabut dan itu tidak dapat work-life balance dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita. Betul. So sebenarnya yang penting adalah jadual. Apa-apa pekerjaan pun kalau kita nakkan life balance tu, kita perlu susun jadual dengan baik. Sebab kita tak kerja ikut 9-5 kan. Betul. Kadang-kadang malam kita kena kerja, kadang-kadang hari Sabtu, Ahad pun kita kena kerja. Kebanyakan Sabtu, Ahad lah kita kerja kan. Betul. Sebab banyak public holiday kita kerja kan. Betul. Tapi kita kena faham, kita kena susun jadual kita. Itu yang penting. Jadual tu penting. Penjadualan Baru adanya work-life balance tu. Betul. Sebab kalau kita fikir bang, dalam kehidupan kita pun kena ada jadual. Betul. Kan? Dia bukan soal kerja, tapi dalam kehidupan kita pun kena ada jadual. Sebab kalau kita tak tahu bila kita tidur, Betul. waktu bila kita makan, jadi benda tu pun dia akan merosakkan ekosistem kehidupan kita. Betul. Jadi kalau dalam kehidupan perlukan jadual, sebenarnya setiap kerja, work and balance tu pun dia perlukan jadual untuk supaya kita tahu bila masa kita cuti, bila masa kita kerja dan bila masa kita bersama family. Betul, kadang-kadang orang nakkan kejayaan sampai lupa dia ada family kan. Tapi saya teringat satu pesan guru saya kan. Dalam bentuk konteks ayat dia nampak simple, tapi makan dalam lah. Okay, antaranya adalah senang cakap, yang utama tu kita kena dahulukan. Kan? Ibu ayah kita kena utamakan. Betul. Kerja ni kita kena balancekan. Sebab kalau kata kita tak dahulukan yang satu, rezeki apa semua pun daripada dia juga. Betul. Betul kan? Betul. Lepas tu kalau katalah kita ni terlalu pentingkan kejayaan sampai kita hilang hormat, hilang masa dengan ibu bapa kita, tak respect. So benda tu akan menyebabkan kita punya kehidupan ataupun berkat bang kita panggil berkat dalam rezeki tu tak ada. Tapi
kalaulah kata kita pegang balik, maknanya daripada sudut yang satunya, Betul. and then ibu ayahnya, family, and then work balance, benda tu semua kalau cantik, aku rasa perjalanan kita insyaAllah semua. Betul. Dia bukan kata soal kehidupan saja, Betul. tapi yang kita nak cari adalah kalau boleh Kerohanian. kedua-dua sekali kedua-dua. kan. Betul. Dalam hartanah ni, dia memang tidak sediakan kita work-life balance. Cuma kita yang kena atur benda tu untuk jadikan work-life balance. Baik, faham. Okey, seperti mana yang saya sedia maklum ataupun kami di agensi yang sedia maklum, yang antara abang berdua adalah salah seorang yang leader di bawah Azmi. Yang mana abang Rizal dengan Cik Syukur sendiri ada beberapa tim yang kat bawah yang tengah diaturkan. Okey, untuk daripada Cik Syukur sendiri, apakah jadual sebenar seorang leader tu? Maksud saya, kalau boleh sharekan sedikit macam mana sebenarnya jadual harian sebagai seorang leader di dalam bidang hartanah. Macam kita sedia maklum, kadang-kadang setengah bidang industri, contoh kilang, supervisor dia hanya pada punch card, dia ada pada target, dan hanya pada tu. Kau nak sakit, kau kenapa, kau punya pasal. Target dah ada, kau kena siapkan within 1 week ke apa, macam tu. Bagi Encik Syukur pula, boleh tak kongsikan sikit di bawah bidang hartanah ni sebagai seorang leader, macam mana Encik Syukur membentuk anak buah? Membentuk anak buah, satu soalan yang baik lah. Dia sebenarnya, kalau kita fahami, bila nak jadi seorang leader ni bukan satu benda yang mudah. Okay? Terutama adalah daripada sudut responsibility, tanggungjawabnya lah. Betul. Kan? Tapi kadang-kadang ramai leader, dia keliru. Dia keliru antara pemimpin dan juga bos. Okay? Pemimpin dan juga bos. Sebab kalau bos, maknanya kita jadi bossy, kita ni tahu arah. Kita tahu aku nak capai target. Kita tahu aku nak benda ni aku capai amount sekian. Aku nak engkau kena capai macam ni. Itu satu arahan. Tapi bila kita jadi seorang leader, dia adalah pemimpin. Dan pemimpin ni pula, senang cakap, dia tak boleh bagi arahan. Yang boleh adalah, jom kita buat sama-sama. Sebab tu praktisnya, kalau katalah kita jadi seorang leader ni, yang penting bukan arahan yang kita bagi, tapi kita lead by example. So bila kita nak lead by example, dia sebenarnya automatik anak buah ni akan follow. Dia akan ikut. Maknanya, so kalau kata aku nak satu pencapaian tu besar, kalau aku nak pencapaian 100,000, contoh aku kena capai dulu. Dan bila kita capai, mudah untuk kita sampaikan kepada bawah sebab direction ataupun pattern tu kita ada. Tapi kalau kita pun tak pernah capai, tapi aku nak kau capai, macam mana orang tu nak capai? Sebab direction pun dia orang tak tahu. Tapi bila kita sendiri buat, and then bila kita sendiri capai, InsyaAllah benda tu mudah untuk kita nampakkan kepada bawah. Contoh abang pagi-pagi kita akan tengok kita punya sistem. Kita akan tengok kita punya team punya pipeline, kita punya diri sendiri punya cases, di mana sangkut, di mana kita buat satu report lah. Yang abang selalu buat lah, satu report. Mungkin ada satu agent ni, kita nampak dia ada buat effort, iklan dan sebagainya. Tapi kenapa tak ada closing lagi? So kita kena ada record benda tu. So pagi-pagi abang akan buat record tu. Dalam tengah hari start ada viewing, start ada meeting dan sebagainya kan. Dengan prospek dan sebagainya, sama ada viewing ke inspection ke, kita akan buat tengah hari. So malam biasanya kita akan buat sama ada online meeting ataupun kita one to one dengan orang yang kita dah ada record tadi kan. Maksudnya abang ada postmortem dengan dia orang. Kenapa dia orang macam ni? Contoh kes dah berjalan kan. Sekarang ni start kat mana? Loan dah lulus ke? Loan belum lulus ke? SPA dah sign ke? Benda tu kena ada record. Sebab sebagai team leader, kita bukan sahaja menjual untuk diri kita. Kita kena pastikan tim kita berjaya. Untuk pastikan tim berjaya tu dia kena ada report. So report tu yang penting. Kita kena tahu report tu akan menentukan tim kita ni bergerak atau tidak bergerak. Kita ada report. Sebab biasa kita akan ada buat report lah. Sebab kadang-kadang untuk ejen yang baru ni, dia tahu benda apa yang dia perlu buat. Cuma kita kena pantau dan kita kena bagi semangat dan encouragement. Encourage dia untuk buat macam ni, untuk ubah ni, mana yang tak betul kita ubah. Sebab sebagai leader, kita punya fokus kan bukan untuk jualan diri kita saja. Kita kena fokus
untuk bina tim kita juga. Dia bukan personal sale, tapi dia more kepada group sale. Group sale. Sebab kalau kita nak sukses atau strong dalam tim, maknanya tim kita pun kena strong. kena strong. Yes. Jadi macam mana kita nak bagi task, apa yang diorang kena buat. Kadang diorang bukan tak tahu, tapi diorang tak tahu nak mulakan. Yes. Tapi bila dia nak, macam ni rupanya. So bila dia dah start, biasanya dia dah boleh ongoing lah. Maksudnya tak salah untuk saya tambah, saya cakapkan pemantauan secara orang cakap tidak intensif, yang mana santai-santai je. Tahu cek mana permasalahan dia di antara tim alhamdulillah baik, cukup baik. Kadang-kadang terlalu serius pun Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tu faham, dia dah teringat macam punch card balik lah pula kan. Dia dah jadi macam bekerja 9 to 9 to 5 kan. 9 to 5 Orang kan. kata kita nak hilang stres, jadi stres. Jadi stres. Kita tahu benda yang kita nak tegur tu adalah sesuatu yang macam keras sikit. Tapi kena ada ayat-ayat yang kita susun. Betul. Supaya dia tak terasa hati dan dia boleh terima kita punya bukan arahan tapi suggestion. Itu yang kena satu hari satu ayat, satu apa? Satu hari satu dah lupa dah. Kata-kata. Kan. Leader kena belajar ni. Lepas ni kita tanya dia. Satu hari mesti ada satu ayat. Awak tengok hujung-hujung saya kena. Okey. Kita konklusikan yang mana tugasan seorang leader nampak macam mudah tapi sebenarnya tak mudah, dan juga kepada untuk nyurian-nyurian di luar sana yang mana yang nak join kena faham situasi, setkan schedule, tentukan masa, time limit, jangan pernah menangguh. Macam tadi Amariza dengan Encik Syukur cakap, boleh tak saya minta kongsikan sedikit yang mana benda ni agak sensitif lah juga, yang saya nak tahu ataupun pihak di luar sana nak tahu, yang mana nak join tu nak tahu. Sebagai seorang leader, apakah pengorbanan yang perlu dilakukan, harus dilakukan sebagai seorang leader yang pernah Cik Syukur dan juga Abang Rizal lakukan sebagai seorang leader terhadap anak-anak buah dalam bidang hartanah ni? Pengorbanan tu kadang-kadang ada masa-masa yang kita kena korbankan kita punya income sendiri untuk mula dalam bidang ni. Ini adalah satu bidang kita panggil sebagai perniagaan kita sendiri kan. Betul. Untuk mula tu kita kena ada modal sedikit dan juga masa yang kita luangkan. Sebab dia bukannya hari-hari kita boleh closekan deal ni kan. Betul. Kadang-kadang ada hari yang kita close, ada hari yang tak. Ada bulan yang kita close, ada bulan yang kita tak. So kita kena tahu macam mana nak tetapkan kita punya perancangan keuangan. So kalau katakanlah kita ada satu close bulan ni sekian banyak, kita tak boleh habiskan dia. So kita kena faham akan datang pun kita perlukan juga. So kalau pengorbanan dari segi wang ringgit tu memang kita kena dulukan. Kadang-kadang contoh ada juga klien yang tidak uruskan dia punya harta pusaka lagi. Untuk uruskan harta pusaka, kos dia adalah sekitar dalam RM5,000, RM6,000. Kadang-kadang dia orang tak ada duit, tapi kita kena dulukan duit kita. Itu pengorbanan juga dari segi wang ringgit kita. Kadang-kadang itu adalah daripada hasil kita yang sebelum ni. So kita kena pandai balancekan, rancangkan kita punya kewangan untuk supaya kita tidak terkorban sampai bila-bila. Kadang-kadang ada juga pengorbanan yang terkorban Ada. Cuma kena pandai. Tapi itulah kadang-kadang tak semua new agent, tak semua agent-agent bawah ni faham. Yeah. Sebab kadang-kadang kalau kita sebut soal pengorbanan ni, dalam erti kata yang mudah adalah usah bicara soal kejayaan tanpa pengorbanan, dan usah bicara soal kejayaan tanpa ilmu juga. Betul bang? Betul. Sebab berkorban membabi buta, kita boleh terbenam. Okey? Sebab apa? Tanpa ilmu, kita tak tahu nak rancang kewangan tu juga. And then kita tak tahu bila mana kita nak stop, bila mana kita nak grow. Jangan kita bagi sampai last kita yang sakit. And then bila sakit kita mula menyalahkan. Jadi akhirnya tak ada apa pun yang baik yang kita terima. Jadi kalau soal pengorbanan tadi sebenarnya hanya Jauhari yang mengenal manikam. Seorang yang benar-benar dah jadi seorang leader, dia baru faham. Dia akan nampak, dia akan rasa. Tapi bagi seorang ejen,
soal ni itu normal. Tapi itu yang kita cakap, seorang ejen ni biasanya makan hati dululah. Betul. Dia makan hati dulu, nanti Kita cari reality ni lah, Cik Syukur. reality memang once bila kau decide untuk jadi leader, so kau kena ready untuk physical dan mental. Pertama yang kau akan hadapi adalah makan hati. Betul. Okey, yang kedua adalah wang ringgit yang kau keluar. Wang ringgit ni yang belum tentu balik. Betul. Okey? Dan masa kau yang tak boleh belilah. Belilah. Okey, sebab benda yang paling jauh adalah semalam yang memang kau tak boleh patah balik. So masa yang kau tak boleh nak beli. Alright? Dan sebenarnya tenaga kau. Betul. Kadang-kadang ejen pun tak tahu kau tak tidur satu hari. Betul. Sebab apa? Leader dia takkan meluahkan kepada anak buah dia. Sebab apa? Dia telan. Apa yang perlu dia telan. Yang penting dia bawakan benda yang positif je ke bawah. Betul. Ini hakikat. Kadang-kadang orang dengar yang murni-murni, yang indah-indah. Tapi hari ni bila kita bicarakan, rasanya tentang pengorbanan ni yang perlu kita nyatakan. Betul. Sebab macam tadi kita berbalik, hanya jauh hari mengenal Manikam. Sebab orang yang betul-betul dah masuk, dah jadi seorang leader, dia akan faham. Sebab benda ni yang kita kena bagi tahu juga, supaya sesiapa saja yang nak become a leader, dia kena ready lah. Betul. Kita tak tolak siapa yang nak join untuk jadi leader, tak tolak. Tapi kena perlu bersedia lah. Tapi siapa yang berani ambil tanggungjawab ni, Ya. insya-Allah kejayaan tu menanti dia. Kadang-kadang jadi leader ni kan. Jadi leader ni kita kena korbankan kita punya emosi. Betul. Kadang-kadang kita rasa apa yang dia minta, apa yang dia cakapkan tu berguris perasaan kita. Betul? Tapi kalau untuk menjayakan sesuatu tim tu, kita perlu korbankan kita punya emosi kadang-kadang. Emosi. Kita rasa benda tu tak betul, tapi cara kita cakap tu kita kurangkan kita punya emosi, ego kita, kita layan juga. Itu semua leader akan buat. Supaya semua bahagia, semua menuju kejayaan. Maksudnya menjadikan satu destinasi yang dibina tu dapat singgah bersama-sama lah. Walaupun kita punya emosi terkorban, kita kena buat untuk kejayaan bersama. Itulah pengorbanannya. So maksudnya benda ni tak selamanya indah. Tidak semua yang cerita tu adalah benda yang betul belaka. Ada kadang-kadang kesedihan yang perlu mereka telan untuk mendapatkan satu kejayaan, guys. Itu adalah hakikat tu. Hakikat dalam kehidupan ni, macam kita cakap, soal berjaya ni tak ada benda yang mudah kan. Betul. Yang kita dengar orang cakap, oh kau join ni berjaya, kau join ni berjaya. Tapi kau nak tahu neraka dengan syurga, kau masuk dulu. Betul. So itu hakikat dia. Jadi bila kita dah masuk, kita dah terkejut. Tadi macam kasar sangat kan. Bahasa halusnya, kalau kita nak tahu garam dan gula, kita tahu garam dan gula fizikal lebih kurang sama kan. Betul. Tapi kalau kita nak tahu yang mana satu masin, mana satu manis, jawapan dia adalah kena Rasa dia. So yang mana nak tahu berapa kuat tahap pengorbanan tu, dia kena lalui dulu. Betul. Dia dalam hartanah ni, dia bukan satu bidang yang hanya jual beli hartanah, uruskan hartanah. Dia sebenarnya membina karakter kita. Daripada kita yang tak ada apa-apa sampai kita yang somebody. Tu membina karakter tu banyak pengorbanan yang perlu kan. Banyak yang perlu dilalui bang. Untuk menjadi seorang Abang Rizal sekarang ni lah. dia bukan tiba-tiba kita keluar terus jadi macam ni, tak. Kita banyak korbankan benda untuk jadikan karakter kita tu sehingga hari ni. Tapi yang best dia apa bang? Industri ni dia menyatukan semua menjadi satu. Sebab apa? Kalau kita tanya dalam industri ni, yang kita tahu ada seorang engineer, tapi kita boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sebelah saya pun tak kurang hebat dia, seorang valuer. Betul. Tapi still foreman macam saya boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. So industri ni kalau orang nampak, sebenarnya dia adalah industri yang menyatukan semua level, dan tiada height, tiada down, semua lebih kurang sama. Okay guys, kat situ dah kita dah dengar antara perkara yang dikongsikan serba sikit. Jadi, apa kata kita dah dengar benda yang sedih kan? Apa kata kita tanya daripada pendapat dua-dua leader, iaitu Encik Syukur juga Abang Rizal, apakah hasil dan ganjaran yang abang rasa abang tak akan boleh dapat di luar sana, yang abang dapat dalam industri ni? Encik Syukur dah sendiri dapat dalam industri ni. Hasil dan ganjarannya tu. Okay, hasilnya memang banyak sangat lah. Contoh dulu, ini saya punya pengalaman lah. Saya bekerja dalam sektor kerajaan, sektor awam. So dia punya income ada limit dia. Setiap tahun mungkin kenaikan gajinya dalam 250 sebulan. Nanti kan tahun depan dia naik lagi kan. Setiap bulan akan ada tambahan, maknanya setahun tu 250. Tapi dalam bidang hartanah dia tak ada limit.
Dia tak ada limit. Selagi mana you nak berusaha, selagi itulah. Dia bukan hanya kenaikan tu 250. Kadang-kadang kenaikan tu sampai 50,000. Ada. Pernah terjadi. So kita tak tahu sebab ini adalah hasil usaha kita dan doa kita yang Allah makbulkan. Itu bergantung pada effort kita lah. Itulah yang manisnya dalam bidang hartanah ni. Dan banyak lagi. Yang paling manis sebenarnya, kita ni sebagai manusia, ada satu je tujuan kita. Kita sebenarnya perlukan yang paling membahagiakan abang rasa adalah membahagiakan orang lain. Betul, Bang. Membahagiakan orang lain. Saya suka ayat ni. Sebab contoh kita ada nampak seorang dia nak beli rumah. Disebabkan kenapa dia nak beli rumah? Untuk melindungi keluarga dia. Untuk membahagiakan keluarga dia. Kenapa kita tak masuk dalam sedikit kita punya usaha untuk membahagiakan dia dan keluarga dia? Itu pun adalah pahala. Betul? Dia bukan hanya wang ringgit tu yang menilaikannya. Adalah kita nampak dia membina keluarga dia, membahagiakan keluarga dia, itu dah cukup membahagiakan kita. Katakanlah kita tak usaha, kita tak bantu dia untuk usahakan. Mungkin dia menyewa. Rumah yang disewa tu mungkin kecil, tak cukup untuk anak-anak dia semakin membesar. So kita kena ada rasa tu. Dan rasa tu yang menyebabkan kita lega dan kita rasa inilah kejayaan yang paling besar yang aku pernah buat untuk membina keluarga dia ni dapatkan kebahagiaan dan kesihatan. Itu yang abang rasa lebih baik lah. Saya lebih suka bang ayat tu bang. Tahu tak kenapa saya suka? Sebab di peringkat awal, kita ni tak ada apa bang. Di peringkat awal kalau ikut soalan tadi, antara pencapaian saya raih adalah saya sendiri adalah seorang bankruptcy bang. Oh ya. Kan? Saya sendiri adalah seorang bankruptcy. Dan saya dah orang kata hampir give up pun ada. Tapi alhamdulillah maksudnya dipertemukan dalam industri ni dan industri ni juga yang bawa saya keluar daripada kepompong kebankrapan tu. And then saya boleh collect balik apa yang saya hilang. Dan bukan tu saja, saya juga dapat bantu sahabat saya yang bankrupt pun dah keluar daripada bankrupt. Okay? Bukan tu saja, malah kita dapat jayakan lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang berada bersama-sama dengan kita lah. Betul. So itu adalah contoh macam tadi abang sebut membahagiakan klien. Itu satu part. Betul. Dan hari ni yang saya nak sampaikan adalah kita juga membahagiakan kawan-kawan kita yang ada circle kita, yang ada dalam sekeliling kita. Maksudnya orang kata kalau kita nak tolong ni bukan tolong yang jauh dulu. Betul tak? Tolong yang dekat yang ada sekitar kita ni dulu. Kita. Dan keseronokan yang kita raih adalah kita bukan membina istana atas kuburan orang lain. Tapi kita sebenarnya orang kata membina istana bersama-sama. Itu ibaratnya. Ingat guys, kata-kata hari ini tu. Membina istana bersama-sama. Sebab itu yang boleh kita kata hebat. Kalau kata kita membina istana, kita seorang je berjaya, tapi yang lain mati, kita tak hebat. Tak hebat. Tapi yang menjadikan kita ni lebih hebat adalah bila kita bersama-sama bina istana ni. Maksudnya kejayaan yang kita raih ni bukan kita seorang, tapi kita raih bersama-sama sahabat kita. Itu lagi seronok lah. Dan keikhlasan bang dalam setiap kita bantu, sebenarnya itu salah satu perkara yang memudahkan perjalanan kita. Sebab di peringkat awal dulu saya pun cakap niat kita bukan duit semata-mata, tapi adalah aku nak tolong orang miliki rumah idaman. So kita mudahkan cara dia, insya-Allah dia mudahkan balik urusan kita. Tu antaranya macam itulah. Kan. Jadi antara pencapaian tadi tu sebenarnya kalau orang luar kata boleh ke industri ni ubah kehidupan, insya-Allah. Saya yakin dan saya berani jamin sebab saya sendiri daripada seorang bankrupt, tapi saya boleh bawa diri saya keluar daripada kebankrapan tu. Jadi dengan beliefnya, dengan belief je. Kata semangat. Hilang dah. Jangan tegur lain kali. Dia kalau tak tegur dia keluar je. Abang tambah sikit lagi. Contoh abang dulu kerja kerajaan tengah kena transfer jauh. So dia okey bang, boleh tak saya tambah? Sekadar berkongsi. Boleh. Di bawah kerajaan tu berapa bang masa tu gaji abang? Last kali lah 7,000 lebih dekat 8,000. 7,000 berhenti Mat. 7,000 dekat 8,000. Ni berapa tahun lepas bang? 3 tahun lepas 3 tahun lepas je. Masa tu sebab kita dalam kerajaan ni kita kena akur dengan perintah. Kalau kena transfer mana kita kena ikut lah kan. Cuma kita kena buat pilihan sendiri lah. Adakah kita nak kekalkan pendapatan tu ataupun kita mungkin ada peluang lain. So abang memilih peluang lain sebab memang sebelum tu memang wife memang nak buat bidang ni, memang dia dah berjaya dan income dia lebih besar daripada abang. Sebab tu berani.
Sebab Dan lihat dah lihat depan mata benda ni, dah ramai member kita yang menunjukkan pada abang bahawa kau duduk kat situ dalam bidang ni kau dapat 8,000, tapi tengok aku buat ni. So dia orang ni yang membantu abang juga, macam Syukur, Sufi tu kan, membantu abang, kenalan-kenalan yang lain juga membantu abang, bagi abang semangat, bagi abang ilmu kan. Dari segi memang abang belajar dalam bidang tanah, cuma ilmu tu dalam kat luar tak sama. Betul. So diorang dah bagi abang itu, kena balas balik pada diorang. Kena balas balik pada orang luar. Macam tu lah. Sebab perjalanan setiap orang dia tak sama. Kan? Tapi Tak pengalaman tu yang bila kita kongsikan, sebelum orang tu lalui, dia dah ada satu pembelajaran. Betul. Kalau dia lalu juga, dia akan kenalah. Tapi kalau kata dia bijak, mungkin dia belok sikit. Kan. Sebenarnya tak mustahil lah, tak salah kalau saya katakan hidup ni adalah bergantung pada pilihan yang Cik Syukur. Sama ada pilihan kita tu bijak ataupun silap. Kadang-kadang silap tak semesti selamanya silap. Kadang-kadang betul mungkin tak selamanya betul. Bergantung pada perancangan kita. Tapi kalau ditanya balik tu, nak kaya nak miskin? Nak kaya. Semua orang nak kaya. Betul. Nak cepat lambat? Nak cepat. Cepat. Semua nak cepat. Jadi, kalau orang berkata hidup ni ada pilihan, yes, memang pilihan. Tapi pilihan tu kau yang tentukan. Ya. Cepat atau lambat. Betul tak? So, kalau kita dah bagi satu ruang ataupun peluang, satu industri yang memang dah nyata, melahirkan modal insan yang banyak, pilihan tu adalah tertakluk kepada individu tu sendiri. Yes or no. Betul kan? Betul. Dia ada satu ayat yang kita buat masa Kickstart, yang abang yang bagi talk tu kan, yang abang pergi ke KL. Dia ada satu perkataan yang selalu abang gunakan dia kata your choice is your responsibility. Pilihan you all, pilihan you adalah tanggungjawab. Contoh abang dah pilih keluar daripada kerajaan, itu adalah tanggungjawab abang. Sebab abang ada tanggungjawab lain. Kalau abang pilihan tu tak betul, tanggungjawab abang hilang. Betul. So abang pilih dan abang bertanggungjawab ke atas pilihan abang tu. Dalam tu maksudnya. Your choice is your responsibility. Okey. Kita dah bercerita tentang perkara yang sedih, perkara yang bahagia. Okey, untuk penutup kita lah, kita tutup cerita ni pun dah hampir 1 jam kita perbincangan kita ni. Okey, untuk penutup Ariti, kalau orang luar sana yang mana kena kenalan kita ataupun yang mendengar ni ingin menceburi bidang hartanah, apakah kata-kata atau apakah nasihat daripada Cik Syukur dan Abang Rizal sendiri? Okey, nasihat abang kan. Kalau kita nak pilih satu bisnes, kita kena faham bidang tu. Kita kena dalami bidang tu. Apakah potensi yang kita boleh dapat dari satu bidang tu? So, hartanah ni adalah satu bidang yang besar sebab dia adalah salah satu main dalam ekonomi Malaysia. Contoh transaksi hartanah 2025 keseluruhan Malaysia adalah 230 bilion. Dia bukan kecil-kecil anak tau. 230 bilion. Transaction setahun hartanah dalam Malaysia. Itu memang ada dalam laporan pasaran harta yang baru keluar 2 minggu lepas. Kalau tengok 230 bilion tu adalah satu bidang yang besar sebab ini bukannya kecil-kecil anaknya amount tau. So kenapa tak kita tap sikit daripada 230 bilion tu? Kenapa kita nak pilih bidang-bidang yang lain yang mungkin lagi rendah transaksi dia daripada bidang ni? Sebab hartanah ni dia keperluan. Dia bukan keinginan. Dia keperluan. Sebab semua orang perlu duduk rumah, perlu perlindungan. Semua orang perlukan kedai untuk bisnes. Office untuk bisnes. Itu semua adalah peluang dalam perniagaan ni, hartanah ni. Betul. Okey, Cik Syukur? Tertarik sebab kalau Abang Rizal ni adalah orang yang banyak pada fact ataupun fakta kan. Tapi kalau nak lawan fakta Abang Rizal, saya tak boleh lawan lah. Tapi saya simple, kalau untuk orang luar, sebenarnya fakta kita dah bagi. Betul tak? Betul. Yang perlu adalah ikut bodoh-bodoh, buat gila-gila je. Sebab nak berjaya ni, just copy paste. Betul. Betul Copy tak? paste. Copy paste. Sebab kadang-kadang, kalau kata kita pandai, kenapa kita duduk kat takat ni hari ni? Betul. Betul tak? Betul. Tapi bila ada orang yang dah buka jalan, ada orang yang kita nampak dia sukses, why not kita pergi dekat dia and then kita belajar, turunkan ego and then kita belajar. Kita copy kat dia. Yes, Belajar, sebab tu saya pernah keluarkan ayat ni dalam live bang Apa kita ni tak sama seperti ikan dekat dalam laut. Sebab ikan dalam air laut yang masin isi dia tetap manis.
Tapi kita ni manusia yang mudah dipengaruhi oleh persekitaran. Ya. Kalau kata kita berkawan dengan penjual lembu, kita bau lembu. Berkawan dengan penjual minyak wangi, kita wangi. Kalau kita nak berjaya, carilah circle ataupun kawan-kawan kita yang berjaya. That's why kalau kita pergi hari-hari kita ikut, engkau jadi driver dia hari-hari pun insya-Allah engkau pun boleh berjaya. Ya. Betul. Sebab apa? Bila kita dengar hari-hari cara mindset, Betul. cara dia bercakap, Betul. Pemikiran. sampailah silap-silap akhir bulan, engkau bercakap pun sama macam dia. Betul? Betul kan? Betul. Dia automatik boleh Automatik. terikut. Betul. Jadi untuk orang luar sebenarnya bagi aku simple, engkau nak itu adalah pilihan tadi. Ya. And then bila kau dah decide ataupun buat pilihan, just do it, no question. Azmi sentiasa terbuka Encik. Ya. Sentiasa terbuka. Industri ni bukan skin cepat kaya. Industri ni dia ada ilmu dan dia ada peraturan-peraturan yang kena ikut. Dia ada ilmu yang you perlu belajar. You kena tambah banyak ilmu-ilmu tu supaya you dapat, contoh hari ni ada masalah ni, you selesaikan, you ada ilmu ni, akan datang you dah mudah. So you kena faham benda ni adalah satu peluang konsisten yang you kena ada ilmu dan you kena buat. You kena buat. Kalau you tak buat, dia takkan dapat ilmu tu. Betul. So bidang hartanah ni banyak ilmu yang you akan dapat. Tak habis bang Tak habis. Tak habis. Takkan habis. Ha. Itu saya akui. Memang Takkan habis. Abang dalam hartanah ni abang dah ada 25 tahun kan. Hari-hari akan jumpa kes yang lain. Lain. Kes Betul. yang unik, Unik, yang baru, yang tak betul-betul sangka, ada. yang ini masalah dia ni, tapi ada cara penyelesaian. Yang ini ada, tapi dia kena konsisten belajar. Jangan malas. Okay guys, tadi kita dah dengar perkongsian daripada dua leader di bawah Azmi, dan juga kita dengar kata-kata semangat, juga kata-kata hari ni. Ikan di laut dicampak walaupun duduk dalam air yang masin, makan tetap manis, jadilah serupa tu, yang mana kita bila bergaul masuk dalam kandang lembu bau lembu, masuk ke kandang masuk campur dengan orang tukang buat minyak wangi kita bau wangi. So abaikanlah tok cakap tukang terbalik. Yang penting Azmi dah sediakan pintu, Azmi dah sediakan platform untuk kita semua. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Abang Rizal dan juga Encik Syukur yang mana sudi berkongsi dan meluangkan masa untuk bersama di bawah podcast ni. Okey, sekiranya korang ada apa-apa, korang nak hubungi, nak tahu lebih lanjut macam mana nak join Azmi, jangan lupa, jangan pening, laman web dah ada, website dah ada, just klik follow je. Roger diorang pun boleh. Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.